Okey, Assalamualaikum. Nice. Sekarang pukul apa tadi? Pukul 9.44 pagi di Genting Goh Tong Jaya, Genting Highlands. Okey, ni kawasan ada nampak bukit sini. Berhenti tepi ni boleh tengok pemandangan lah. Goh Tong Jaya. Bawah tadi Genting Permai. Situ ada pejabat daerah, ada Petron. Yelah, kalau nak guna tanda awam kan, restoran Melayu ada. Tadi bawah kat Goh Tong Jaya, Goh Tong Jaya kat Genting Permai tadi. Tandas di Petron ada. Okey. Situ boleh isi minyak, boleh rehat. Tapi susah parking. Sini Goh Tong Jaya. Tadi Grab dapat berapa tadi? RM5.9 daripada ambil Pakistan, daripada Genting Permai bawah sikit, kena keluar balik daripada kawasan kedai tu, turun sikit, lepas tu kena keluar balik, U-turn, naik balik bukit, lepas tu jalan flat ke roundabout Goh Tong Jaya, masuk ke kawasan Goh Tong Jaya. Ni direct kedai ni ada banyak ni. Tapi banyak Chinese lah kan, tak halal kan, tak tahulah, saya tak usah lagi. Tapi sini pemandangan nampak lautan tu, nampak relax lah sikit. Jadi saya setakat ni kereta okey. Saya tak berani lagi lah nak ambil nak naik lagi tinggi, nak Genting World lah, Genting Resort lah, apalah. Nak naik tu saya tak berani lah, biarlah dulu. Jadi tadi banyak juga nampak Grab, Maxim datang sini. Ending. Okey, Assalamualaikum.